SUMA 2026, penampilan sulung atlet muda Nur Aina Kristina Nurmaznizar nyata membuahkan hasil apabila beliau menepati ramalan untuk menghadiahkan pingat emas buat Selangor di Tamasya berkenaan. Beliau menewaskan wakil Negeri Sembilan Miriam Adli Dalisha Afia dalam kategori bawah 21 tahun 46 kg. Pada aksi final yang berlangsung di Pusat Konvensyen IDCC Shah Alam, Aina Kristina tampil tenang untuk menewaskan Mariam 2-0 sekaligus mengesahkan pingat emas buat Selangor. Lebih membanggakan kejayaan itu dilakar ketika beliau baru berusia 16 tahun sekaligus menjadikan penampilan sulungnya di pentas SUMA cukup bermakna. Sebab kawan-kawan saya sorak tiba-tiba naik sentuh naik lagi satu memang nak gol lah. Memang senang nak gol lah. Macam kita bagi challenge lah. Tak bagi. Ikutkan nak bagi KO lah. Pingat gangsa pula menjadi milik wakil Kedah Kavisha Vijayakumar dan atlet Sarawak Marta Eviana. Dalam pada itu, Terengganu turut menambah satu lagi emas menerusi atlet berpengalamannya Halimah Asadiah Nasir Tafi. Halimah menewaskan wakil Negeri Sembilan S. Jovina Varsha 2-0 dalam aksi final kategori bawah 21 tahun 49 kg.